Kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video SM Collector bersama saya, Amir Zuhair. Hari ini kita akan fokus bahagian kenangan. Enjoy. Aduh, kebosanannya. Macam biasalah. Okey, kalau macam tu, marilah bersama-sama bersilat untuk menghilangkan kebosanan anda. Pukulan, siku, tangkisan. Enggak mau. Ayo mas, Enggak mau. ayo mas. Nanti bisa jadi ganteng mas. Five hours later. Aduh. Kalau aku enggak gantung juga, aku silat kucing. Capas anak muda, capas. Tapi kalau masih bosan juga, tengoklah cerita yang Iya, senang cerita. Aku tengok cerita bobo-bobo je. Senang. Entah episod lepas ni best ke tak. Okey, saya baru je tengok Bobo Boy musim 1 episod 10 dan memang jujur saya cakap, ini episod yang paling bosan setakat ni. Sebab apa bosan? Sebab nothing really happen. Nak kata episod filler pun macam tak kena. Episod kali ni adalah pasal probe dan komputer jawab fan mail Bobo Boy. Itu je. Basically a recap episod di mana babak-babak sebelum ni akan ditunjuk semula sambil menjawab soalan yang diberikan oleh peminat-peminat Bobo Boy. Memang masa kecil dulu saya agak benci sikit episod ni sebab since nothing happen, memang terus kena buat kerja sekolah. Padahal nak tengok TV, memang geram. Lepas tu saya tak tahu kenapa episod yang inilah yang saya banyak kali dapat tengok. Kalau episod 6 yang best tu pasal Bobo Boy Halilintar, memang sekali dua je dapat tengok di televisyen. Malang betul nasib masa budak dulu. Tapi episod ni ada jugalah dia punya babak-babak yang menarik. Antara salah satu babak favourite yang sampai sekarang saya ingat adalah apabila peminat bertanya, kenapa episod Bobo Boy ni asyik ulang-ulang? Lepas tu boleh pula terbakar surat tu. Si Pro pula move on kepada soalan yang seterusnya. Memang kita geram dengan terhibur lah pada masa yang sama. Selain itu, dalam episod ni, kita juga dapat tahu apa yang terjadi pada Multi Monster lepas tolong Bobo Boy. Dan juga apa yang terjadi dekat Papa Zola lepas dia bertarung dengan raksasa tidur. Setelah Multi Monster membantu Bobo Boy, mereka pergi semula ke kolam tasik dan memulakan perkampungan mereka sendiri. Papa Zola pula masih lagi interview untuk cari kerja, tapi gagal sebab perwatakan dia memang tak sesuai untuk pekerjaan orang-orang biasa. Ada pula babak yang menunjukkan Papa Zola pergi bertanya balik soalan kepada interviewer pasal apa kelayakan dia untuk interview Papa Zola. Kelakar betul. Dia siap buat buku lagi pasal kegagalan interview dia. Overall, episod kali ni memang bosan. Tapi kalau ada sesiapa yang bertuah dapat probe dan komputer baca surat mereka dalam episod ni, confirm ini episod favourite mereka. Mungkin episod kali ni adalah untuk memberi masa untuk tim animasi polish hasil kerja mereka yang akan datang. So, we can very much look forward to the next episode. Saya tak berapa recommend sangat episod ni, tapi untuk sesiapa yang nak tahu apa jadi pada episod-episod sebelum ini dalam masa yang singkat, ini adalah episod untuk anda. Anda boleh tonton episod ni di channel Monster Universe. Link ada di description. Ingat ya, jangan jalan tidak tengok jalan.